Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani dan salam perpaduan. Yang berusaha, Tuan Pengerusi Majlis, barisan panel hakim yang arif lagi bijaksana. Dif-dif kehormat, para guru, seterusnya hadirin yang saya hormati sekalian. Bersatu kita teguh, bercerai kita roboh. Peribahasa ini bukan sekadar ungkapan indah, malah menjadi peringatan bahawa perpaduan merupakan asas kekuatan sesebuah negara. Persoalannya, apakah yang menjadi tunjang kepada perpaduan rakyat Malaysia yang terdiri daripada pelbagai kaum, agama dan budaya? Jawapannya ialah rukun negara. 5 prinsip yang terkandung dalam rukun negara bukan sekadar lafaz yang diucapkan setiap kali perhimpunan sekolah, tetapi merupakan falsafah kebangsaan yang membentukkan identiti rakyat Malaysia. Terdapat 5 prinsip tersebut. Saya memilih untuk menghuraikan prinsip keluhuran perlembagaan kerana di sinilah terletaknya asas kestabilan, keharmonian dan kemakmuran negara. Hadirin yang dihormati, Perlembagaan Persekutuan ialah undang-undang tertinggi negara. Di dalamnya terkandung hak dan tanggungjawab setiap warga negara. Kedudukan institusi raja perlembagaan, kebebasan beragama, pembahagian kuasa kerajaan serta jaminan keadilan kepada semua rakyat. Keluhuran perlembagaan bermaksud setiap rakyat wajib menghormati, memahami dan mematuhi perlembagaan tanpa mengira kedudukan atau latar belakang. Tiada siapa yang mengatasi perlembagaan. Inilah asas kepada sesebuah negara yang aman dan berdaulat. Namun begitu, cabaran hari ini semakin besar. Kita hidup dalam era digital yang membolehkan maklumat disebarkan dalam sekelip mata. Malangnya, terdapat segelintir masyarakat yang mudah mempercayai berita palsu, menyebabkan fitnah, menghina institusi negara dan mengeluarkan kenyataan berbau kebencian tanpa menyelidik kebenarannya. Sikap ini bukan sahaja melanggar nilai murni, malah boleh mengugat keharmonian negara. Sidang hadirin sekalian, keluhuran perlembagaan tidak mampu berdiri sendiri. Prinsip ini saling berkait dengan 4 prinsip rukun negara yang lain. Kepercayaan kepada Tuhan mendidik kita menjadi insan yang berakhlak, jujur dan bertanggungjawab. Individu yang benar-benar menghayati ajaran agama pasti akan menghormati hak orang lain dan menjauhi perbuatan yang boleh memecah belahkan masyarakat. Kesetiaan kepada raja dan negara pula mengajar kita menghormati institusi raja berperlembagaan yang menjadi lambang perpaduan negara. Kesetiaan bukan hanya diukur melalui kata-kata, tetapi melalui tindakan mempertahankan keamanan, memelihara keharmonian dan mengutamakan kepentingan negara. Prinsip kedaulatan undang-undang memastikan setiap individu dilayan secara adil tanpa mengira pangkat atau kedudukan. Apabila undang-undang dihormati, keadilan dapat ditegakkan dan keamanan dapat diperpelihara. Akhir sekali, kesopanan dan kesusilaan menjadi benteng kepada hubungan sesama manusia. Dalam dunia media sosial hari ini, adab semakin terhakis. Kata-kata yang kasar,
fitnah dan penghinaan semakin mudah ditulahkan. Sedangkan masyarakat yang bertamadun ialah masyarakat yang mampu berbeza pendapat tanpa memutuskan silaturahim. Hadirin yang saya hormati, sebagai generasi pewaris negara, apakah tanggungjawab kita? Pertama, fahami perlembagaan dan hayati rukun negara. Jangan sekadar menghafalnya, tetapi amalkan dalam kehidupan seharian. Kedua, jadilah pengguna media sosial yang beretika. Semak sebelum berkongsi, fikir sebelum menulis, hormati sebelum mengkritik. Kebebasan bersuara bukan bererti kebebasan menghina. Ketiga, pupuk semangat perpaduan. Hormatilah kepelbagaian budaya, agama dan bahasa, kerana itulah keunikan Malaysia. Perbezaan bukan alasan untuk berpecah. Sebaliknya, peluang untuk saling memahami. Hadirin sekalian, Tunku Abdul Rahman pernah menyatakan bahawa kekuatan sebuah negara terletak pada perpaduan rakyatnya. Perpaduan pula tidak akan dapat dipertahankan tanpa menghormati perlembagaan sebagai undang-undang tertinggi negara. Marilah kita menjadikan rukun negara sebagai panduan hidup. Bukan sekadar lafaz di bibir, jadikan keluhuran perlembagaan sebagai benteng menyatukan rakyat. Kedaulatan undang-undang sebagai jaminan keadilan. Kesopanan dan kesusilaan sebagai budaya masyarakat. Kesetiaan kepada raja dan negara sebagai lambang patriotisme. Serta kepercayaan kepada Tuhan, asas perbentukan insan yang berintegriti. Sebelum saya mengakhiri pidato ini, izinkan saya mengajak hadirin merenung sejenak. Jika kita ingin mewariskan sebuah Malaysia yang aman, jangan hanya membaca perlembagaan, fahamlah maknanya. Jangan hanya melafazkan rukun negara, hayati semangatnya. Dan jangan hanya mencintai negara dengan kata-kata, buktikan cinta itu melalui tindakan. Sesungguhnya, keluhuran perlembagaan ialah nadi perpaduan dan perpaduan ialah jiwa Malaysia. Sekian, terima kasih.